Selamat pagi semua. Hari ni last day. Hari ni last day. Kita orang jalan kat ni je lah. Vlog kali ni kita pergi ke Platinum Mall. Last day. Nak shopping barang untuk bawa balik. Okay, nanti aku tunjuk apa yang ada dekat sini. Okay, sekarang aku dekat tempat barang-barang luxury. Okay, bos. Hello, bos. Yo, ni dia ni. Yeah. Okay, daripada 6,000 baht jadi 5,000. Ini 4,000. Diskaun? 4,000 brother. Diskaun lah. Okay. Kurang lagi. Tengah lah. Bagus kualiti. Kita tengok pusing-pusing dulu. Yeah. Okay, I want this bag. Discount. Discount already brother. 5,000 already 2,000 discount. This is for YouTube. Promote your shop. Yeah, boutique quality. Cantik. Okay, I want this bag. Okay. Wait. Ni ada Fendi ni. You can match. Dio? Dio ni brother. Don't want. I Pen, don't like pen. This What color you want? This one how much? Any 1,800. Oh, you boleh 1,500. 1,000. 1,500. 1,000 lah. 1,000 tak boleh. 1,000 di ni. Bawa sini lah biar. Si. 1,800. Ni pun ada Balenciaga. Cantik oh. Ini cantik. Ni apa? Dior. I want monogram. You want monogram ah? Ya. Putih ada. Putih ada. Putih don't like. Putih don't like ah. Biru. Biru okey. Biru okey. Biru. Ini bagus. Black one? Black one tak ada. Black tak ada. Dua ni cantik. Ini cantik. Hari ni kita akan beli Dior saja. Ni cantik juga ni Dior. This how much? 1,800. 1,800 baht. Ada color biru, hitam. Cantik tak? Cantik. Ini kan cantik. Ni tak best ah? I don't like white color. You don't like white Only you can choose two. This Yeah. one also white. Yes. Ni cantik ah Pia. Hitam. Dah settle tadi beli bag dalam 4,000 baht. Okey lah. Lepas tu sekarang Pia pula nak cari bag. Adik nak cari barang. Pia pun nak cari baju. Lagi kita tengok apa yang ada lagi kat sini. Beli apa? Kita beli bote. Bote. This one. Oh. Tapi beli design yang macam ni. Baru nak bayar. Design ni, yang ni cantik ke yang tu cantik? Yang ni kan? Tunjuk sikit bag apa yang ada kat situ. Tu banyak sangat ke murah? Kan? Nanti dia beli macam tu. เรียบร้อยนะคะราคาเดี๋ยวใส่ถุงให้ค่ะรีบมาสอรี่ Ni bag-bag yang ada. ไม่คิดคอยอยู่นะคะ Oh, okey. Ni check first kan lah. Oh, ไปไหนแล้วไปไหนแล้ว Ni ada collection cantik kat ni. Ni. The Sparrow ni. Harga 420 baht dalam RM50. Cantik tak? Ni ada banyak. Kita ada mini mouse juga. tu tinggal satu je. Macam tak okey je dah tinggal satu. Ni budak-budak. Budak-budak punya. So dia ambil. Adik nak apa? Nak apa? Ni. Okey. Okey, ni satu. Ni satu. Ni satu. Okey. Sekarang kita dekat kedai. Ada jual printer dia cantik-cantik. Okey. Dia ibarat macam bootleg lah. Okey, yang ni design dia cantik tak? Ni Travis Scott. Ni depan dia. Okey, yang ni. Lepas tu ada yang ni. Cantik lah. Lepas tu yang ni lah. Jangan nak beli yang ni. Yang ni pun okey juga. Ni ada. Ni pun cantik. Nampak kan? Baik kan? Okey, yang ni. Yang ni pun ada. Ni.
Okay, lepas tu tengoklah. Two color. Ha. Okay. Print serap kan? Dia timbul. Print timbul. Tapi cantik lah. Okay. Ni, wait. Ni simple. Ni kaos. Ni kaos. Okay, nanti aku tunjuk. Mana yang aku ambil, okay? Dia pilih Okay. dulu. Pilih dulu. Okay. I want this side. Okay, ni dah pilih. Ni sebab Kita nak tengok design. Awish. Tengok. Ni apa? Ni XL. Jijol. Hijau. Ni hijau. Hijau L. Ni yang kemi. Yang kami. Ha. Ni apa? Tu normal. Danish. Danish. Ni lagi Bruno. Tak apa, ambil je. 100 each lah. ว่าขอแยกกลุ่มที่เขาจะให้ลูกค้าเขา Sama. อันนี้คนละราคา2 3 4 200 this one 200 4 This one? pieces อันนี้ 250 Not same. 200 all lah. Cannot, Cannot, different not, fabric. Different fabric, different print. I buy a lot. Yeah, I told know. you, right? This is a special you. อันนี้ full print นะ not same price 200. Okay. Cannot 200. Total first. Total ยู เท่าไหร่ ยูเช็คเดอะไพรนี่ก็ได้มา ไม่ total เขาดูราคาที่ยังไม่ 1,750. ลดต่อ This is normally price. Ah. Yeah, this can discount for you 175. อันนี้ 200 700 1,700. 1,700. ไม่ได้ค่ะ Please. This is your best price แล้ว Today I last day. Sekarang dah settle dekat Platinum Mall. Okay, sekarang kita nak balik ke hotel. Biar nak pergi ke Disember. Okay, gelap. Okay. Lepas tu sekarang dah pukul 3.30. Kita nak gerak ke airport pukul 4. So ada lagi masa dalam setengah jam. Ni pun makan pun tak lagi. Okay, apa-apa kita update nanti. Sekarang kita dah sampai dekat Domain Airport. Sekarang kita baru je lepas check in bag semua. Okay, ada bungkus makanan sikit. Ni sekarang kita nak masuk dalam, tinggal tunggu nak boarding. Okay, ya. Okay, kita tengok. Ni, okay, nak balik dah. Okay, geng. Nak balik dah. Anika. Datang. Okay, nak balik dah. Bye Bangkok. Bye Bangkok. Okay, bye. Atok. Saya sambung ke Moja. Bye. Ni dah. Bye. Bye. Nak balik dah. Alif. Weh. Jangan nangis. Kenapa nangis? Air dah duduk. Ya. Kakak. Okay. Ya ni. Ya. Okay, dah settle, letak lagi semua dekat belakang Hilux ni. Alhamdulillah dah sampai dekat Malaysia. Okay, video ni aku akan edit secepat mungkin. Macam biasa, korang jangan lupa like, share and subscribe. Tolong komen untuk next content. Okay, ada idea apa-apa, jumpa korang next video. Ciao.